Korang dah tahu ke yang Firefly sekarang dah boleh terbang dari KLIA? Dan yang buat aku lagi excited, aku menjadi antara orang pertama yang terbang ke Krabi. And yes, semua ni aku book dengan TripFast. Dari booking sampai ke check-in, semua diorang uruskan. Kita tinggal packing barang je. Sampai dekat airport pun TripFast ada. Diorang guide proses check-in, pastikan semua dokumen kita complete. Tak payah nak tercari-cari dah kaunter dekat mana. Tak payah nak panik. Tambah-tambah yang first time travel. Trip ke Krabi kali ni bersama dengan KOL dan juga content creator dan juga ada beberapa media yang ikut. So kami tinggal have fun dan menggambar dan cuba latest trend daripada TikTok. Yang lain TripFast dah uruskan. Pertama kali dengan Firefly. Betul. Okey, lelaki pun selalu. Itulah dia. Ni tempat duduk dekat dalam Firefly. Tempat duduk agak selesa, taklah sempit. Jalanan ambil masa dalam sejam lebih. So sempatlah tidur kejap. Kita jumpa dekat Krabi.